Level 3 dia 3200 lumen. Lampu besar macam ni kau nak pakai jadi headlamp, ada je ni dia bagi headlamp strap. Nak tak nak je. Logik untuk dijadikan headlamp, bila kita pergi dekat tempat yang betul-betul gelap dan kita nak dia betul-betul terang dan kita nak dia terang untuk jangka masa yang betul lama. Ini dia bateri 21700, kapasiti 5000 mAh. Besar Waterproof dia ni IPX6. Artinya kalau setakat kena dengan hujan lebat, tak ada hal lah. Nak cas dia Type C, cocok dekat sini. Kat sebelah tepi ni kita boleh lampu merah, level 1, 2, 3. Ini lampu merah dia. Level 1 310 lumen, 56 meter, 6 jam. Level 2 dia 900 lumen, 100 meter, 13 minit. Kemudian dia akan drop lah kepada 650 lumen, yang itu boleh tahan 3 jam setengah. Level 3 dia 3200 lumen, 149 meter, 3 minit. Kemudian dia akan drop kepada 1000 lumen, yang itu boleh bertahan selama 2 jam setengah. Waterproof dia ni IPX6. Jadi kalau setakat hujan lebat kan, dia memang tak ada hal lah. Last kali jangan lupa, tail cap dia ni adalah jenis yang magnetic. Lampu backup tak berapa nak backup terlebih backup.